Helang bot, Cimu bot, Ocho bot. Abang boleh claim abang pin collector terbesar kat Malaysia? Tak ada dekat Malaysia ni orang yang collect animal pin macam aku. Kalau ada, sila munculkan diri. Kalau ada, lu berani, lu mari. Assalamualaikum. Suara tak apa-apa nak ada sebab baru balik dari Terengganu. Boleh? Takkan? Tak boleh. So hari ni abang nak buat video unboxing sikit sebab barang-barang ni dah lama sampai, cuma abang tak buka lagi. Even abang pun tak apa-apa ingat barang apa yang abang beli. So kita akan check satu-satu Yang first ni daripada Monster Studio. Abang sini cardboard impact kot. Sebab itu dia ada buat kad Fiesta. Kalau beli barang berapa ratus akan dapat satu kad Fiesta. Beli dengan Monster Studio ni, satu yang abang suka dia punya wrapping tu kemasan. So ni okay, yang abang beli stiker ni memang abang nak bagi budak-budak, peminat-peminat abang. Kalau dia datang suka pasta, abang akan bagi stiker ni juga. Selain daripada tempat stiker Akijet, kalau betul-betul dia tegur abang minta selfie ke apa kan, peminat je lah. Kalau macam dia tak kenal, abang tak bagi pun. Budak-budak tu tegur, abang bagi nak ambil gambar ke peminat ke, baru abang bagi. Tapi kalau macam dia diam je, mak dia je cakap, abang tak bagi lah. Abang bagi stiker Akijet. Dengan katanya Monster akan keluarkan kad Fiesta setiap bulan. Mungkin dia orang nak teaserkan Boboiboy Movie 3. So itu salah satu cara marketing dia orang kot. Dia dah cover tu, dia letak pada kad kotak macam ni. So ni memang nice So kita dapat Boboiboy Sorry. Sorry ni gabungan Boboiboy Solar dan juga Duri. Jadi sorry. Dulu aku ingat sorry tu, kenapa nama dia sorry? Sebab Boboiboy tu suka mohon maaf kan. Sebab abang tak tengok sangat Boboiboy yang baru-baru ni. Tapi nice ni kad dia yang berkilat tu Yang ni jujurnya abang macam apa abang beli abang tak ingat. Mungkin benda yang sama. Betul lah. Abang beli stiker dan juga badge dan juga dapat kad yang sama Dalam ni ada t-shirt juga. Alamak. T-shirt yang sama aku dah beli, aku beli lagi. T-shirt Makeup Motor nampak. Aku pergi beli lagi. Aduh. So ni abang dah beli badge saja untuk abang punya personal collection dan juga baju. Nak cukupkan 199 rasanya. So kalau korang nak beli baju ni boleh beli dari abang. Abang pakai sekarang 5XL. Untuk next parcel ni abang beli kat Shopee. Kitchen kot. Betul ke aku beli ni? Macam banyak sangat, kenapa? Ni dia bagi ke? Ini ada kotak dia. Ni aku beli ke? Dan dia suka bagi-bagi free gift kan. Okay, ni dalam kotak ni Oh, dia bagi abang Keluangman punya animal pin kot. Oh, ni kad. Abang beli kad. Ke dia bagi? Masa dia bagi ke? Ini abang beli. Abang beli keychain special. Nampak? Ada dua. Satu abang ada Boboiboy Air Selangor. Ni Ocho bot. Yang satu yang limited edition ni collab dengan Langkawi punya Terbekar tu, Helang bot. Cuma abang tak sure Helang bot ni memang wujud ke dalam komik dia. Ni yang Helang bot, ni yang Air Selangor. So abang ada Cimu bot, Helang bot dan ketiga Ocho bot. Sekarang ni abang tengah cari yang keempat, iaitu Mecha bot. Kalau siapa-siapa yang ada, mana tahu nak bagi abang ke nak jual kat abang, boleh takkan. Kotak ketiga Sebenarnya abang tak ingat abang beli apa. Apa benda exactly yang kau beli. Tanah. Oh. Ini abang kirim kat PS Jepun. Dia kamera yang macam kau boleh save dekat komputer. Harga dia pun tak mahal sangat. Kalau beli kat Jepun dalam 300 lah. Ada orang jual 400, 399. So far yang ni paling murah lah. Pasal abang beli RM310. Screen free digital camera. Ni mesti korang tahu kan. Kalau korang boleh ambil gambar banyak-banyak, berapa puluh ribu keping gambar pun, and then boleh save dalam phone. Beli ni tak guna tangan redang lah konon-konon. Tapi dia lambat sambat lah. Dia sampai lambat. Untuk review ni kita buat video lain lah. Sebab macam tak ada mood nak review gadget-gadget. Warna chestnut brown ni susah nak dapat. Warna ni macam rare sikit. Warna ni dengan warna olive. Ni pula kalau tengok seller lah. Sebab abang kira pin collector tegak, abang boleh claim abang pin collector terbesar kat Malaysia. Aku kan? Tak ada lah. Aku rasa tak ada kot orang Malaysia yang simpan pin banyak macam aku. Tak wujud kot. Aku yakin tak wujud. Ni kalau yang disimpan yang China, yang fake, yang buat jual tu lain lah. Ni yang macam original punya merchandise lah. Nampak? Aku self-claim lah. Tapi aku yakin tak ada dekat Malaysia ni orang yang collect pin, animal pin macam aku. Kalau ada, sila munculkan diri. Kalau ada, lu berani, lu mari. Lu padu, lu mari. Human Made collab dengan siapa ni Aku pun tak tahu. Tapi aku tahu pin ni nama dia Verdi, Lotte Museum of Art. Harga keras sikit lah. Satu ni dalam 250 kot silap. Ni reseller jual. Tapi since dia limited edition, walaupun aku tak tahu kartun ni pasal apa, abang beli ke Nanti kita akan buat satu video tunjuk abang punya the whole pin collection. Ada je orang minta dia minta nak tengok koleksi pin semua. Tapi aku macam nak ambil buat tu, nak boleh gather ke semua tu, aduh makan masa lah. I believe in me. You believe in you?
You have to believe with yourself. Yang ni UP ni dah beli lama. Yang ni pin koleksi 13 negeri. Nampak ada banyak ni. Okey, yang ni daripada Perlis. Siapa nama? Sapi Jaji. Sapi nama lembu dia. Negeri Sembilan. Johor. Apa ni? Fizi ke? Lainnya wilayah persekutuan UPin. Kenapa abang tak buka? Sebab abang nak buat video. Sebab tu abang tak buka-buka. Abang rasa dah ada 5-6 bulan beli ni. Abang support mana-mana local animation kisahlah daripada company mana. Tapi so far yang paling friendly, paling baik Timor Star lah, Bertan Hafiz. So agak bekerjasama lah. Ini abang beli dia punya lanyard dan juga patung. Rasa patung ni aku dapat siapa? Tahu kena tengok next video By the way kan, sebenarnya mahal tau abang beli ni. Kalau yang ni helang board ni dalam 80 ke 90 ringgit. Kalau tak silap bang, harga dia tak ada mahal sangat, 30 ringgit yang tu. Tapi yang ni sebab susah nak dapat ikutkan orang ni dapat free tau. Korang kena register dekat dia punya aplikasi Jabatan Air Selangor. Jaiz ke? Jabatan Air Selangor, bunyi macam Jaiz. Jabatan Air Selangor, X bawah-bawah. So korang main game dapat free. Kita ketinggalan, kita lambat macam tu Abang tengok ada orang jual kat Shopee bahasa dalam 250 kot. Quite pricey tapi sebab dia ada satu je letak kat situ, so macam rembat sebelum habis So nanti kita jumpa untuk next unboxing video. Boleh? Takkan tak boleh?